Business enterprise je tapi zakat boleh bayar RM4 juta. Datuk Ali Shukri yang kita nampak besar tu pun zakat dia sekitar RM2 juta. Baru-baru ni viral kisah ESR Motor yang diasaskan oleh Adib Afandi Muhammad. ESR bermula pada tahun 2013, bermula dengan bengkel yang kecil bernama ESR Garage di Kampung Seriap, Jalan Kangan Alustar. Masa tu fokus dia simple je, baiki motor, modifikasi motor, bermula sebagai hobi. Pada tahun 2017, beliau membuka ESR Motor di Bazar Behor Latih Perlis dengan modal sekitar RM50,000. Kemudian beliau aktif dalam drag racing, jual alat ganti motosikal berprestasi tinggi dan bina nama dalam komuniti pemotoran. Berkat sokongan keluarga, hari ini ESR Motor antara jenama yang sangat dikenali dalam dunia pemotoran negara. ESR Motor membuktikan tak mustahil daripada bengkel yang kecil boleh jadi syarikat Bumi Putra yang disegani dan mampu membayar zakat sehingga RM4 juta. Apa pendapat korang? Cuba korang komen dekat bawah.